kau dapat berapa, Mat? Biasa je. Biasa berapa? Cangkul. Cangkul? Mustahil lah, Mat. Takkanlah kau dapat cangkul. Kita kan belajar sama-sama. Kau tengok keputusan aku ni, nampak ni. Apalah dengan nasib kau ni. Kalau aku kau dapat cangkul. Macam mana boleh berlaku, Mat? Aku tak faham lah. Tapi kau jangan sesalkan apa yang dah berlaku, Mat. Mungkin ini ada kelebihannya, Mat. Ni mungkin ada hikmah. Dah ditentukan takdirnya begitu, Mat, kan. Mungkin aku dilahirkan untuk menjadi insan yang cerdik, Mat. Tak apalah, Mat. Aku rasa aku dah lambat. Aku nak balik nak pergi ambil borang UPU. Aku nak tinggalkan kampung ni. Kampung ni tak ada kelas. Not available in this criminal. Assalamualaikum, Mat. Salam. Menyesal aku tak belajar macam dia. Andai semua Hai. Assalamualaikum, Mat. Baik. Gimana? Nak pergi ni. Kebun. Ni nak macam mana? Aku nak pergi beli pen. Aku nak isi borang, Mat. Maklumlah, aku kan baru lepas keluar universiti. Banyak tawaran-tawaran kerja yang aku dapat, Mat. Ui, baguslah kan. Biasalah, Mat. Orang pandai ni. Tapi tak sangkalah. Keputusan cangkul pula kau pegang, Mat. Sedondon. Kebetulan. Yelah, Mat. Aku pun tak ada masa, Mat, nak layan kau, Mat. Aku tengah fikirkan berapa pula gaji aku dapat nanti, Mat. Orang lepas saya universiti ni, Mat. Oi, aku pergi dulu, Mat. Sayang, apa khabar denganmu? Cobalah kau melekatkan diri. Baik. Kau nak pergi mana? Aku tak kerja, Mat. Aku lepas keluar universiti 4 tahun, Mat, tak ada kerja, Mat. Semua kerja aku tak dapat, Mat. Ish. Kereta baru kau ke ni, Mat? Tak ada lah. Ini lah duit lebih. Apa kerja kat kebun tu. Jadi aku belilah kereta. Lepas aku beli kereta, lepas aku beli rumah, ada duit lebih sikit. Aku dye lah rambut. Tak ada nampak tua sangat. Yang kau jalan kaki ni, kau tak ada kelas orang jalan kaki. Mana ada orang jalan kaki depan rumah aku? Sini memang tak ada orang jalan kaki. Macam mana kau boleh jalan kaki ni? Mat, tu macam dialog aku yang 4 tahun lepas, Mat. Kau pilih aku ke, Mat? Astaghfirullahalazim. Aku tak ingat 4 tahun lepas apa jadi. Aduh. Mat. Tak ada kerja kosong ke, Mat? Aku tak ada kerja.